Pertama, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak pengurusan yang memberi peluang kepada saya untuk menjaga ataupun coaching kepada pasukan bawah 13 tahun bagi pasukan AMD tahun ni lah. Right, dan saya lebih menumpukan kepada fundamentals pemain yang sebenar. So bukan saya kata tak yakin dengan pemain ability ataupun technical yang ada pada pemain buat masa sekarang, tapi saya rasa perlu untuk saya bagi memperkemaskan lagi daripada sudut technical dan juga coordination pemain-pemain ni, bagi dia mengharungi peringkat demi peringkat untuk sasaran kita yang pada saya mungkin kita ambil 3 tahun kepada usia yang begini bagi mereka adapt dengan AMD punya filosofis ataupun yang FAM sasarkan pada kali inilah. Ya, macam saya kata tadi, technical perlu untuk kita pertajamkan kepada pemain-pemain ini, sebab kalau kata kita tidak menitik beratkan tentang tactical, saya rasa untuk akan datang kita nak menyampaikan taktikal yang kita cuba bagi kepada pemain tak akan tercapai. So saya rasa saya bertanggungjawab untuk memperkemaskan teknikal kepada semua pemain supaya mereka ni lebih arif ataupun faham dengan taktikal sebenar dalam permainan bola sepak, supaya satu hari nanti bila dah peringkat umur mungkin 14, 15, mereka dah mula diselitkan dengan taktikal permainan yang sebenar. Okey, saya menaruh kepercayaan kepada pembantu-pembantu saya, terutamanya kepada Fazli Sa'ari dan juga Fauzi Kasim dan juga penjaga gol punya jurulatih Firdaus. Jadi mereka ni adalah antara jurulatih yang memang dah di AMD dan mereka pun sudah arif dengan situasi bagaimana untuk melatih pemain-pemain di peringkat Akaumbi macam ni. Jadi saya memberi kepercayaan kepada mereka untuk membantu saya bagi melaksanakan tugas ini. Okey, sasaran macam kita tahu, sasaran kita adalah untuk melayakkan pemain-pemain AMD ini ke peringkat Piala Dunia Remaja bawah 17 tahun. Jadi pada saya rasa bagus kalau kata kita programkan pemain ini dalam masa 3 kepada 4 tahun untuk kita mencapai sasaran tu. Jadi saya rasa dengan tempoh yang sebegini, saya rasa kita dapat meningkatkan ataupun memahamkan pemain-pemain kita tu daripada aspek-aspek, daripada technical, tactical, pendedahan dalam negeri, pendedahan luar negara, bagi pemain-pemain ni supaya dia orang boleh meningkat daripada satu peringkat kepada satu peringkat.